Okey, Assalamualaikum geng. Selamat petang. Okey, macam biasa korang bersama dengan aku, Kodi Botak. Okey, dekat depan korang ni ada sebiji Y16ZR. Okey, ni V1 lah, bukan BF-nya V1. Okey, Y16ZR ni aku baru dah dapat. Okey, sebab aku swap. Okey, aku swap dengan MX V2 aku tanpa bayar apa-apa pun. Okey, maksudnya suka sama suka lah. Okey, di antara sebab aku start telefon di antara sebab aku nak ambil Y16 ni bukan apa. Satu, aku dah aim lama sangat dah. Y16ZR ni. Okey, sebab dulu korang tahu lah kan, Y Suku, Y16, MVX Moto 3 ni memang top lah, memang high demand lah. Kalau korang nak beli memang 5-6 bulan, memang waiting list 5-6 bulan confirm lah. So itu aku dah nampak. Okey, aku ada nampak dekat posting kat Facebook. Okey, dalam grup Y16ZR lah. Okey, yang ada post kat situ ada mengatakan dia mencari MX V2. Okey, yang ni dia punya situasi lah. Okey, situasi macam mana aku boleh swap dengan kawan ni Y16ZR ni dengan aku punya MX V2. Okey, dia post dekat Facebook yang mengatakan dia mencari MX V2. Okey, sebab dia pun dia cikgu. Okey, dia agak berumur lah. Okey, dalam hampir 50. So dia bagi tahu dia dah susah nak main kelas. Sebab motor dia banyak lebih kepada nak hantar anak dia pergi sekolah pun semua. So bila ada kelas jadi masalah lah kan. Okey, jadi dia post kat Facebook. Aku pun sajalah nak try. Aku saja komen, aku bagi tahu saya ada MX V2. Okey, MX V2 aku tahun 2024. Okey, nama dengar macam baru kan, MX 2024, tapi aku punya mileage dah 20,000 lebih kan. 20,000 lebih. Dia pun terkejut, pasal apa abang punya mileage tinggi kan. Aku kata saya hari-hari memang naik motor ni lah. Sabtu Ahad saya buat Grab pergi, memang kau lah saya punya mileage kan. Okey, so bila kita deal lah, saya deal dengan dia. Okey, jumpa apa semua. Lepas tu macam motor saya MX V2 standard, memang standard habis lah. Macam saya keluar kilang macam tu lah. Cuma mileage saja tinggi, 20 lebih, hampir 25k tak silap saya. Okey, sekarang baru bulan berapa? Baru bulan 4 2025. Aku beli tu 2024 dalam bulan 8 bulan 9. Maksudnya tak sampai setahun lah kan, senang kata kan. Tak sampai setahun mileage dah 20 lebih. Okey, Y16ZR ni first aku tengok dalam gambar yang dia post dekat Facebook tu, kat group tu, memang aku jatuh cinta terus ya. Aku kata kat dia, aku kata kat abang tu, abang, motor abang cantik kan. Jadi kalau saya nak swap, tapi aku kata kat dia, aku kata kat abang tu, saya nak swap, tapi kalau kata kena bayar, kena keluar duit, kena tambah, saya tak mau lah. Okey, lepas tu abang tu bagi tahu, tak payah, ni kira apa yang anda ada ni memang saya bagi. Okay, dan original yang dia buka daripada motor pun dia akan bagi ke aku. So aku kata tak apa kan, tak payah bayar apa semua, tak apa, ni dia bagi tahu, kira apa yang saya ada saya bagilah, kira rugilah kan, tapi tak apalah kan, benda pun saya pun tak nak ni. Okay, dia kata macam tu. Aku pun set lah, aku set appointment dengan dia. Okay, nak jumpa motor. Okay, nak jumpa dia, nak tengok motor aku dan aku nak tengok motor dia. So bila aku tengok, okey lah kan. Aku kata kat dia, mileage abang pun baru 13. Dia punya motor Y16 ni, okey, V1 tahun 2023. 2023 maksudnya sekarang dah 2025, hampir 2 tahun lah. Okey, tapi mileage dia baru 13. Sebab apa? Dia kurang pakai lah. Dia betul-betul hantar anak dengan balik ni lah sekolah saja. Dia kata dia pergi ride pun mungkin sekali dua saja. Okey, so 13 bagi aku okey lah kan. Aku punya 20 lebih, maksudnya dah 2 kali. Okey, ya aku tengok kat korang, aku walk around sikit kat motor ni. Nah, okey, kamera main pusing sini. So first kita akan tunjuk mileage motor ni. Okey, masa aku dapat hampir 13. So sekarang okey, ni jam.
Okay. Okay, sekarang dah hampir 14,000 lah. Sebab motor ni pun bila dapat aku terus jalan Grab. Okay, ni mileage. So kita start dengar. Okay, aku tak pasti korang boleh dengar tak sound ni. Tapi bunyi motor ni adanya enjin masih okey lah. Maksudnya dia tak kasar lah. Okay. So kita habis ni. Okay. Lepas tu apa yang aku dapat, dia bagi side mirror. Okay, side mirror batang chrome ni. Okay, tunjuk kat side mirror ni ya. Okay, side mirror batang chrome. Okay, lepas tu okay, korang nampak ni ada botol untuk pump. Okay, ni pump ni, tunjuk pump ni. Okay, ni pump untuk botol brake depan. So lagi satu botol ni, tengok sini. Okay, ni botol untuk pump hidrolik. Okay, aku tunjuk kat korang. Okay, kat sini. Okay, ini gear lever yang dia bagi. Okay, dia dah pasang siap lah. Okay, tapi gear lever ni biasalah, aku tak tahu, mungkin sebelum ni motor ni banyak berjemuk kot. Sebab yang ni pun dia dah jam. Lepas tu brake dia pun macam habis lah, sebab aku kena tekan banyak. Lepas tu kita tekan sikit ya, dah okey. Ni aku tekan dalam baru ada. Okay. Lepas tu dekat lever untuk clutch ni dia ada bengkok sikit, sebab dia bagi tahu ni jatuh bodoh lah. Maksudnya ada tongkat jatuh. Okay, sini. Okay, ni tongkat yang dia bagi lah. Tongkat yang dia bagi daripada RCB kot kalau tak salah aku. Okay, tongkat. Okay, lepas tu yang ni, fokus sini. Okay, yang ni yang aku kata hidrolik tu. Okay, daripada RCB. Okay, kalau ikut kelas kita pakai macam kabel brake tu kan. So dia pakai hidrolik lah. Tapi yang ni yang aku tak suka. Okay, owner tu bagi tahu bila dia buat laju mungkin vibration kot. Kalau korang boleh nampak, kat sini ada nut. Okay, ada nut kecil sikit. Okay, ada nut 2. Okay, dia pun buat 2 ni sebab satu lagi jam lah. Dia bagi tahu dia boleh terkeluar. So bila terkeluar, kalau jalan jauh ni korang kena standby spanner agak lah. Okay, yang ni aku tak tahu aku nak servis ke hidrolik ni, ataupun aku nak tukar yang lebih baik daripada ni ya. Okay, so jom kita pergi dekat part. Okay, monoshock. Okay, monoshock. Yang ni dia bagi tahu aku bukan daripada YSS. Okay, ni dia tukar, dia tampal stiker saja lah. Aku tak tahu brand apa. Okay, yang ni dia dah bagi aku. Okay, ni dia dah pakai sprocket belakang RK. Dia dah turun 1 mata 45 aku, kalau tak salah aku. Okay, ni tayar belakang. Dia Blue Rosso 180. Okay, tapi tayar belakang dah habis lah. Ni nanti tunggu masa aku kena tukar. Okay, lepas tu dia pakai Brembo untuk kaliper belakang dengan hose aftermarket. Brembo ni local punya lah, kopi lah. Kalau original aku rasa dia mesti kena buka lah. Lepas tu dia dah tukar display piring disc. Okay, ni botol. Okay, ni Brembo untuk kaliper depan. Okay, yang ni 4 port kot. Okay, ni pun kopi lah. Ni pun dia dah tukar. Lepas tu dia pakai sport rim 1.85 dengan 2.5 kot belakang, tak silap aku. Okay, ini barang yang ada kat motor ni lah. So ni cover set ni. Okay, aku tak tahu ini cover set original atau tak. Okay, tapi aku cover set ni aku suka sebab bila dia tengah panas, dia kena cahaya matahari, dia naik dia punya shiny tu. Okay, dia macam ada diamond lah, dia ada blinking. Aku tak pastilah dekat dalam video korang nampak tak. Ni kalau kena cahaya matahari memang cantik. Dia naik dia punya blinking diamond lah. Okay, kan, sampai kat sini saja video aku. Okay, untuk projek pertama ni adalah pengenalan lah. Okay, Y16ZR yang aku beli second. Okay ke tak, rosak teruk ke tak, korang kena tonton daripada mula ni sampai ke habis lah. Okay, aku akan buat projek restorasi Y16 ni. Okay, restore projek ni aku akan buat by projek lah. Okay, lepas ni aku nak buka tu, aku nak buka ni, aku nak tengok apa yang rosak, apa yang tak rosak, apa yang boleh pakai, apa yang tak boleh pakai. So projek ni aku akan buat sampai habis, sampai ke final test lah. Okay, kita nak test daripada mula sampai habis lah, daripada before and after. Okay, macam mana kita punya result dan berapa kos
anggaran kita. Okay, kalau korang nak tahu ni semua, korang kena pastikan korang tak terlepas video-video yang akan aku upload. So jangan lupa like, share, komen, dan paling penting korang tekan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loceng supaya korang tak terlepas video-video yang aku upload kemudian nanti. Okay, again, Assalamualaikum. Bye-bye.